check it. Konten laju, konten panas, bukan main-main punya. Sekali kau tekan play, terus kau rasa nak repeat saja. Kalau kau suka jangan diam, bagi satu tanda. Kalau kau nak lagi, mari rapat ke depan. Jom masuk channel Atok, like, comment, subscribe. Jom masuk channel Atok, bawa kawan sekali. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Jom masuk channel Atok, kita layan sampai jadi. Alright guys, kita akan bertemu lagi dalam program Brisk Walk. Jangan lupa subscribe Atok Asta Corner. Ada intro ke YouTube ayam. Okey, berdasarkan peserta hari ini kita ada si cantik manis, si kecil jelita dan si comel molek. Okey, kita nak bertolak ke Central Park Setia Alam. Jumpa sana guys. Oh ni. Yes. Dubai chewy cookie. Ya, jadi semalam baru nak makan hari ni. Kakak dengan ayah dah makan dah. Dia ni kita baru nak makan. Sebab dia macam tak berkeinginan. Dia macam tak salah. Ibu tunggu kau. Ya ke bu? Aduh. Ada rasa salah ni. Haa. Lebih kurang lah. Okay, mari kita sambung cerita. Sizzang. A few moments later. Okay, kita dah sampai. Nak bawa ayah ni, beg GoPro ni. Ni semua bersiap-siap untuk keluar. Semangat ni ibu. So, yarps. Bawa air dulu, air. Bawa satu je ke? Bawa air. Kita kena bawa. Okey guys, kita dah sampai Central Park Setia Alam. Ya. Bersama saya sekarang ni adalah peserta-peserta cilik. Afika dan Afifah. 3 kali juga. Mana guys? Ada 3 kali juga pengenalan diri. Okey, kita menuju ke starting point. Okey, sebenarnya kita agak lewat tiba di sini kerana sekarang ni bukan weekend, sekarang ni weekdays. Dan keadaan juga selepas hujan. Tapi masih ramai orang lagi guys. Kalau kita tengok, ni salah seorang ya. Dan peserta-peserta yang lain. Tu nampak tu tarian pocok-pocok di sana. Hai, say hi. Okay guys, kita akan buat beberapa pusingan brisk walk yang kita dapat. Okay guys, ini bersama saya. Siapa? Lu. Panjang sikit guys. Hai. Okay guys, nampak tak di belakang tu guys? Nampak ni public speaking. Kanak-kanak bocah. Ni futsal. So kita akan pusing.
untuk buat brisk walk petang ni bagi dah lama yang tak jalan jengkreng. Jadi kita tengok apa reaksi mereka. Cantik. Kak Mo. So, tadi kita akan brisk walk target kita 3 round. Nantikan. Sekarang ni kita berada dalam 613 steps sahaja. Jadi target kita akan target 2000 lebih. 2000. Boleh lah. Boleh dicapai. Jadi kita nantikan result pada slide seterusnya. Ya. Dah. Hai. Mari bersenam. Jalan-jalan je lah petang-petang ni. Nampak hujan kan. Ini kalau makan buah pisang ni sedap ni. Kenapa Cik Udin? Okey, kita dah berapa Berapa dek? kilometer? Adik, berapa kita? Berapa apa? Berapa kilometer? Berapa step? 8. Dah 800 guys. Guys, dah 800 guys. 800 gram? Steps. Oh, step. Tapi adik punya lah. Okay, kat depan dia dengar berbincang guys. Macam apa? Masalah dalam kelas. Oh, Dia nak bincang sebelum kita bincang. pasal Tak tahu. Dari classmate. I don't know. konflik berlaku. Kita ada berjalan yang serius sekarang. Kita sambil berjalan sambil berzikir. Allah Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita zikir sendiri-sendiri je. Oh, kita masuk kiri guys. Nampaknya Orang ni dia palazzo. Ni besok pakai palazzo. Kain apa? Kain kita lembik dalam. Sebab dah nak maghrib, jadi terpaksa sekejap je petang ni. Nak maghrib kan, kita nak balik lah. Sambung besok pula. Nak makan. sebenarnya tujuan asal kita bukan nak bersenam tangan. Dah Kita nak habiskan duit ayah. Semoga Guys, ayah, kita nak menghabiskan duit ayah. semoga ayah sentiasa dilimpahkan rezeki. amin. Tempat ni kalau hujan memang agak sejuk kerana dilitupi pokok-pokok guys. Nampak pokok-pokok yang berada di sekitar Central Park. Memang banyak guys. Kalian bocor-bocor ya? Guys.
Kita boleh zoom dekat sikit. Oh, bolehlah buat rasau-rasau ni kita berjalan. Okay, panjang sikit guys. Guys, tengok gambar guys. Hai, gambar 200 step. Sampai 2000. Guys, jauh lagi perjalanan guys. Okey, 1.5 cukup. Untuk Penang ni cukup lah sebab dah nak maghrib kan. Tak balik dulu. Aduh. Adik nak pergi mana? Akak dekat. Kalau jadi nak 2,000 step. Alright guys. Kita pusing lagi sekali guys. Saya depan guys. Bateri tu kan berapa lama? Bateri dia bergantung kepada situasi. Kalau tempat sejuk macam ni dia boleh bertahan lama. Kalau apa? Kalau tempat sejuk. Ya. Sebab dia kalau panas dia akan mempengaruhi dia punya. Kalau pergi waterpark Kamera. tak sesuai lah. Waterpark dia kena cover lah dengan waterproof ni. Lepas tu dia panas. Ada cover dia, Oh, waterproof punya. macam telefon lah. Kita disesuaikan gambar. Belakang dengan bergambar. Yes. Okay, ada orang main futsal. Futsal ni? Besar, yes. Futsal guys. Okay, boleh kan? Okay, dia tengah main futsal. Sama juga macam bola sepak. Pasal orangnya dalam 5-6 orang saja. Ya, dia punya Padang dia kecil. dia punya cara. Cara dia samalah. Cuma gol dia kecil, padang dia kecil. Dia indoor Dia robust lah. Lepas tu Dia dia indoor. laju-laju. Kalau bola sepak kan dia jarang. Dia jarak-jarak kan. Padang besar. Tu pada bola sepak. Yes. This is football field. Let's go. Woo! Okey, kita dah selesai brisk walk
lebih kurang 3,000 step. Dua je. Dua saja. Okey, dua saja. Apa kata anda? Hari ni saya menjalani kehidupan yang sangat sihat dan produktif. Apa kata pula anda? Hari ni best, semua benda-benda yang stres semua terkeluar. Apa pula kata anda? Yeah. Best. Ya, apa? Okey Apa kata guys. anda? 3 orang telah menyatakan menjalani kehidupan yang sihat. Begitu juga dengan saya. Alright, kita berada di dalam kereta untuk menuju ke next destinasi, iaitu di Eco Shop. Eco Shop. Woo! Buka je video baru, terus mood kau naik. Lawa ada vibe pun padu, setiap minggu tak fail. Kau duduk sana, aku sini, kita sama-sama enjoy. Kalau kau tekan subscribe, itu hadiah paling coy. Kalau kau suka jangan diam, bagi satu tanda. Kalau kau nak lagi, mari rapat ke depan. Jom masuk channel Aton, like, comment, subscribe. Jom masuk channel Aton.